Si Anis. Tu Anis rupanya. Hai guys, kami baru di jembatan mana? Pulau Pinang yang jam. Belah tengah hari jam lah. Orang pergi cari makan. Hujan. Mana si Anis? Tu rupanya Anis. Pusing rupanya. Apa dia? Tak tekan. Jangan tak gegar. Nak kena pegang. Anis yang pertama kali ke Penang. You. Ya hantar ni juga itu. Kita dah sampai di tengah-tengah. Di tengah-tengah jambatan Pulau Pinang. Dia hantar kat aku tadi memang hantar tempat yang sama. Apa dia? Welcome to USA. Kata Nurul Aziati Alumni USA. Okay. Betul. Abang patrol. Kat yang ni, US kan sini. Nanti kat yang masa ni, mama pun mau hantar juga. Kita konvoy. No. Kena pergi do Unimas. Dia punya apa pointer pun tu bukannya ni sangat tak macam tu. Terlampau tak. Ni apa yang nak perhatian sekarang ni. Orang saya memang nak perhatian. Kau nak apa? Ha? Oh, dekat pergi dulu. Ambil tu ambil yang ini. Sayang buat makan ni.
Kenapa? Kaya kami yung motor. Oh, video. Kaya kami pakai main. Ito ba? Apa? Yang budak tu bukannya. Ni lama punya, jabatan lama ni. Ini baru. Oh, paling panjang ni. Yang berdua tu panjang Asia. Lebih panjang sebenarnya kalau ikut lebih panjang benda-benda ni. Oh, 22 km. Kenahan. Jalan Teping. Bahan ni okey lah. Dan ni dia dah buat 3 ni naik bukit. Jalan Bukit Berapi. Dekat Cering Kuala Kangsor. Ha? Coba na. Ito.